Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam nadi ilmu amalan membaca. Nama diberi Muhammad Abid Dubas bin Abdul Muhammad, tetapi lebih dikenali sebagai Abid. Saya berumur 12 tahun. Bersekolah di sekolah Tengku Badriah Arau Perlis. Kod sekolah saya ialah RBA 0002. Sejak kecil, saya menunjukkan minat yang mendalam terhadap dunia seni, khususnya dalam bidang seni lukis. Saya juga mempunyai impian yang besar untuk menjadi seorang arkitek. Pada hari ini, saya sangat teruja untuk berkongsi novel yang telah saya baca, berjudul Tafis Terbakar. Novel ini mengisahkan tentang satu tragedi sebenar yang berlaku di sebuah institusi tahfiz pada tahun 2017. Novel ini merupakan hasil karya daripada penulis wanita yang bernama Syasha Ali dan Rashila Nur Ain. Diterjemahkan dalam bentuk fiksyen menjadikan perjalanan cerita lebih menarik. Diterbitkan oleh Bling Book Senin Berhad dan mengandungi 122 halaman untuk dihayati. Buku ini berharga RM12 di Semenanjung Malaysia serta RM14 di Sabah dan Sarawak. Harga buku ini sangat berpatutan dan mampu dimiliki oleh semua golongan, terutamanya remaja seperti saya. Syasha Ali selaku penulis menggunakan bahasa yang padat dan penuh perasaan untuk membawa pembaca menyelami suasana getir tragedi tersebut. Penyampaian cerita disusun dengan teratur dalam 10 bab, membolehkan pembaca memahami perjalanan peristiwa serta mendalam dan sistematik. Melalui narasi yang penuh dengan emosi, sorotan kisah benar ini mendedahkan kronologi peristiwa kebakaran yang membawa kesan mendalam kepada kehidupan para remaja dan komuniti setempat. Setiap bab membongkar aspek berbeza dari latar belakang kejadian, perjalanan emosi, para masa hinggalah kepada proses pemulihan. Setiap bab mengandungi detik-detik penting serta refleksi tentang erti keinsafan dan perubahan diri. Farid yang tersasar kerana terikut dengan sikap abangnya telah dibuang sekolah kerana terlibat dengan masalah disiplin. Sering melepak hingga lewat malam, merokok dan akhirnya terjerumus dengan najis dadah. Baru berumur 12 tahun, namun tergamak melakukan perkara sebegini. Melakukan aktiviti yang tidak bermoral di kawasan terbuka. Farid, abangnya dan beberapa lagi rakan-rakan mereka secara terang-terangan mengambil najis dadah. Perbuatan itu telah ditegur oleh beberapa murid tahfiz berhampiran. Akibat dendam dan sakit hati, tanpa perasaan telah membakar bangunan tahfiz itu. Seramai 23 orang korban dalam insiden itu. Sungguh menyayat hati. Namun demikian, Farid tidak keruan dengan perangai abangnya itu. Dia juga turut terseret kerana berada bersama mereka. Kecekapan anggota PDRM, Polis Diraja Malaysia telah berjaya membekas Farid dan abangnya tidak kurang daripada 24 jam. Perasaan Farid berkecamuk ibarat nyawa sudah berpisah dari jasad apabila dibacakan pertuduhan kepada mereka di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan Seksyen 435 Keseksaan kerana khianat menggunakan api. Luluh hati sang ibu yang melahirkan dan bapa yang membesarkan akibat anak-anak yang alfa dengan duniawi. Pada pendapat saya, kekurangan novel ini ialah dari segi aspek emosi yang intens. Setengah bahagian mungkin dirasakan terlalu berat dan mendalam dari segi emosi yang boleh mempengaruhi pembaca yang sensitif. Walaupun fokus utama adalah kepada tragedi dan psikologi beberapa aspek latar sosial, mungkin kurang dieksplorasi secara menyeluruh. Kelebihan novel ini pula ialah gaya bahasa dan penyampaian buku novel ini didasari oleh kejadian sebenar, menjadikannya sangat autentik dan menyentuh hati. Penggunaan bahasa yang mudah dan penulisan yang beremosi mampu menggugah perasaan dan menyampaikan pengajaran serta moral yang mendalam.
Di sebalik tragedi, terdapat pengajaran tentang nilai kemanusiaan yang mendalam, pengorbanan, keberanian, dan keikhlasan. Setiap nyawa yang tersentuh mengingatkan kita betapa berharga kehidupan dan pentingnya saling menyayangi serta membantu sesama insan. Kisah ini menyeru keprihatinan masyarakat dan pihak berkuasa agar cakna terhadap persekitaran dan memantau serta membantu remaja yang mungkin tersasar. Anak raja meninjau muara, nampak perahu haluan ke kota. Andai ada salah bicara, jari disusun, maaf dipinta. Sekian daripada saya. Terima kasih.